Okey, alright. Alhamdulillah. Okey, so insyaAllah pada hari ini Kak Baiti kan sebenarnya Kak Baiti siapa yang pergi kickstart, seminar kickstart pada Sabtu lepas? Siapa yang jadi seminar kickstart? Rasanya Kak Yus kan? Kak Yus lah, Kak Yus yang masuk pada malam ni. Dengar tak suara Kak Baiti korang? Lepas tu dia juga Kak Yus beberapa orang lagi lah, tapi ada yang tak masuk lagi dan kita punya usrah ni. Okay, so Kak Kickstart kan, Kickstart pada Sabtu lepas sangat best sebabnya dia ada sediakan satu blueprint, benda yang Kak Bati memang aim lah untuk Kickstart. Kickstart tu adalah seminar kita. Setiap 3 bulan sekali kita akan adakan seminar kita offline dan juga online. Dia selang-seli, mula-mula offline, lepas tu nanti online, mula online, lepas tu offline, lepas tu nanti online, lepas tu offline balik. Untuk bulan 7 ni sebenarnya secara online, nanti bulan 10 sebenarnya secara offline, berdepan-depan, belajar daripada depan-depan lah. Okay, so Kak Bati nak share benda yang anda sangat-sangat kena praktikkan, dan benda ni anda kena submit, benda ni kena submit untuk IT. Sekejap ya. Okay, nampak tak ni? Okey, nampak Kak kena besarkan. Kenapa? Kenapa dia tak nampak? Stop share. Tak ya, sekali lagi. Tiba-tiba dia hilang. Okay, nampak ya? Kalau nampak, tap 1 kat komen. Nampak tak? Nampak tak korang? Tap 1 kat komen. Siapa dah nampak? Kak Wati nak besarkan. Okay, siapa dah nampak? Tap 1 kat komen. Ke ada yang tak nampak? Ke dah tutup mata? Anda tutup mata? Nampak tak nampak? Nampak tak? Apa dia ni? Blueprint 90 hari blueprint. Okey, macam mana kita nak mengembangkan network kita, macam mana kita nak nak jadi income, nak buat sale dalam tempoh 90 hari ni. 90 hari sebenarnya macam-macam boleh berlaku. Dalam tim Kak Baiti pernah lahirkan manager dalam tempoh 90 hari. Maksudnya dalam tempoh 3 bulan. 90 hari 3 bulan lah kan. 3 bulan jadi manager. Ini tidak mustahil sebabnya dalam tim ekonomi jutawan pun pernah ada rekod manager terlahir setelah 90 hari, selepas 90 hari dalam business forever living ni. So tidak mustahil ya. Walaupun Kak Bati dulu Kak Bati buat siap part time. Nampak ya. Bati Zairun. Siapa ni? Bati Zairun siapa ada yang pakai nama Kak Bati ya. Siapa yang tukar nama Kak Bati Zairun? Kak Bati tukar. Kenapa nama Kak Bati pula respon? Kak Bati tak respon. Kak Bati nanti sekejap ya. Siapa bersuara? Nanti korang bersuara ya. Nanti kalau korang ada tanya, kalau ada sebarang pertanyaan nanti tulis kat ruang komen tau. So 90 hari ni 90 hari macam mana kita nak bina income. Pertama 1 hari hingga ke 30 hari kita kena fasa kita lah membina diri sendiri. Sebelum kita nak membina tim kita kan, nak menjana income, nak membina income 4 ke 5 angka, pertama kita kena membina diri kita sendiri. 1 ke 30 hari, day 1 sehingga ke day ke 30 ialah proses untuk kita membina diri sendiri. Apa dia? Sekejap ini dia. Apa fasa dia tu? Itulah kalau diri sendiri belum stabil kan, jangan harap tim boleh stabil. Leadership bermula dengan diri sendiri, bukan dengan ramai downline. Kenapa kena leadership? Sebab bila anda jadi ahli VIP sebagai contohnya kan, bila anda di VIP anda akan dapat downline. So bila downline tu anda membina team lah tu. Anda ada team, anda nak dapat income, passive income, anda kena ada downline. So bila anda dapat downline, so anda kena service team anda. Even dalam bisnes kita ni sebenarnya ada 3 perkara asas, iaitu selling, sponsoring dan juga servicing. Selling tu ialah kita jual barang. Sebagai contohnya kita jumpa customer, kita jual. Contohnya buat live
jual barang, kan, promote barang, kan. Lepas tu orang beli barang tapi dia tak jadi ahli. Itulah selling. Biasanya itu 50%. Okey, lepas tu sponsoring. Sponsoring ni maksudnya kita dapat customer dan kita sponsor dia. Maksudnya kita jadikan dia ahli bawah kita. So supaya dia sendiri dapat manfaat, dia dapat diskaun produk, kan, dan ataupun dia nak jadi income bersama kita. Dia dapat ada orang dia tak nak jadi income, dia hanya sekadar nak benda, dia nak pakai produk, dia nak guna, nak intasihat. So dia jadi ahli supaya dia sendiri dapat makan murah. Okey, ada orang dia nak jadi income, dia nak dapat extra income daripada bisnes ini. So maksudnya itu anda kena sponsor dia. Yang tu pun 50%, 50% saja aktiviti yang kita buat. Tapi 200% adalah servicing. 200% adalah servicing. 200% servicing ni adalah datang pada mana? Apa yang tindakan yang anda kena buat ialah antaranya retention dan development. Maksudnya kita kena retain tu maksud mengekalkan ahli. Sebab itulah Kak Baiti, kalau Kak Baiti sendiri kan, Kak Baiti buat grup, kan, grup Akademi Juta Helang, lepas tu grup sihat, grup income in the making. So sebab apa? Sebab Kak Baiti nak mengekalkan keahlian tu. Kan, mengekalkan keahlian supaya contoh kalau grup sihat, dia user, situ untuk produk. So kat situ ada orang yang nak berniaga kat situ juga, ada orang yang nak ikhtiar sihat pun kat situ juga, kat dalam grup tu. So orang nak ikhtiar sihat, dia just baca info-info untuk dia sendiri dapat manfaat. Nanti dia sendiri dia nak ikhtiar untuk dia sihat lah sendirilah, kan. Dia dapat info tu supaya dia tahu apa yang dia makan tu untuk apa, kan. Lepas tu orang yang nak berniaga, dia boleh dapatkan segala tools marketing kita hantar kat situ. Nanti dia boleh buat promote, hantar kat WhatsApp status ke, dekat FB ke, dekat IG, kat TikTok. Macam tu lah. Maksudnya Kak Baiti nak mengekalkan ahli Kak Baiti. So Kak Baiti buat group. So itu yang antaranya teknik lah kita servis, ya. Retention adalah salah satu adalah teknik dalam servicing tu. Kena buat 200%. Sebab tu lah Kak Baiti banyak mengisi, kan, grup-grup Akademi Juta Helang pun sama juga, mengisi dengan info-info sebab nak mengekalkan ahli supaya ahli ni sentiasa ada info, ada maklumat, kan, yang diorang kena belajar apa, diorang kena belajar apa. Okey, itulah. Jadi maksudnya 200% lah. Bila anda ada downline macam ada team, tu anda kena buat servicing. Dan antara servicing lah, sebelum nak buat servicing tu kita kena servis ke diri kita dulu, kan. Kita kena build diri kita dulu, ya. Okey, so nak build macam mana? Apa yang kita kena buildkan? Apa yang kita bina dalam diri kita? Pertamanya produk, keyakinan, juga aktiviti harian. 3 perkara asas yang korang kena bina pada diri korang sendiri. Okey, nanti Kak Baiti akan perincikan lagi. Dan KPI kita seharian kita kena buat benda ni. Kita nak membina diri kita ni, kan, sebagai leader, dan kita pun akan duplicate. Sebab bisnes kita sebenarnya, kan, tuan-puan, bisnes kita ni sebenarnya all about duplication. Maksudnya kalau Kak Baiti, kenapa Kak Baiti berjaya pada hari ini, dapat income 5 angka, lepas tu dapat bonus USD lah apa semua tu, kan, dapat tabung kereta, sebab Kak Baiti ikut step by step leader Kak Baiti. Kak Baiti ikut Coach Lin, Kak Baiti ikut Kak Pidah. Nenek Kak Pidah nenek, Coach Lin ni mak, kan. So maksudnya kita follow, kan, kita follow leader kita tu. Dan kita kita duplicate, all about duplication. Maksud kita duplicate kerja dia, kan, dan kita pun akan dapat duplicate income yang sama. Contoh macam Coach Lin pernah cecah income 30,000, kan. Bila Kak Baiti follow gerak dia, Kak Baiti pun dapat income 30,000 juga. So maksudnya kita boleh copycat gerak kerja yang sama, kita akan dapat result yang sama juga, kan. So apa KPI, apa benda yang kita kena duplicate, kita kena buat dulu. Sebab sebelum kita nak duplicate kepada ahli team, kan, sebab tu kita kena duplicate, kita kena buat dulu benda ni. Sebab nanti bila anda ada ahli team anda nak ajar kat dia apa benda, anda nak suruh dia duplicate apa, gitu, ya. So maksudnya KPI kita ialah kita kena targetkan, ialah kita kena dapat 30 orang prospek setiap hari. Okey, lepas tu kena 10 sharing. 10 sharing maksudnya ada 10 kali lah sharing. Maksudnya dalam dalam sosmed, kan, dalam TikTok ke, lepas tu campur dengan IG, dengan FB, lepas tu dalam grup kolam prospek anda tu, maksudnya kena ada 10 sharing yang anda kena set up, kan, untuk anda mengisi. Contoh macam WhatsApp status biasanya sekali hantar tu dalam 5 gambar, macam tu, kan. So maksudnya lepas tu nanti buat lagi dekat tempat lain pula, dekat TikTok, mungkin hantar satu video, kan, satu ataupun 2 video macam tu. So maksudnya satu hari tu mesti ada 10 sharing yang anda kena hantar dekat sosmed lah. Lepas tu 5
follow up. 5 orang follow up ni maksudnya hari-hari daripada 30 orang prospek tu, anda kena buat 5 orang, anda kena follow up dia. Kena berkenalan. Follow up tak semestinya nak beli ke kak, nak beli ke tidak. Mula kita kena ta'aruf dulu, berkenalan dulu kan. Contoh, okay, ni contoh lah ya. Anda hantar gambar anda dekat WhatsApp story. WhatsApp story ni paling simple sekali. Paling simple sekali. Anda hantar gambar anda minum aloe vera sebagai contohnya. Lepas tu gambar set darah tinggi, lepas tu testimoni darah tinggi dekat anda punya WhatsApp status. Ni paling simple sekali ya, paling simple. Okey, WhatsApp status. Lepas tu dekat WhatsApp status kita kena nampak tau. Dekat bahagian bawah tu ada eye kan, ada gambar mata. So kita kena nampak siapa tengok kita. Betul tak? Setuju tak? Siapa pernah tengok benda tu? Siapa pernah tengok benda tu? Siapa tengok kita punya view? Siapa yang apa kan kita boleh nampak kita punya gambar kita tu ada view kan, ada view. So kita boleh nampak tau siapa tengok kita punya status tu. So korang kena follow up dia tu. At least kan permulaan lah cakap terima kasih sebab tengok saya punya gambar. Mungkin tidaklah setiap hari, mungkinlah setiap minggu tu korang nampak siapa yang korang akan perasan lah siapa yang sering tengok korang punya gambar tu, gambar dekat WhatsApp status. Lepas tu korang follow up, terima kasih sebab selalu tengok status saya. Saya sebenarnya sekarang ni jadi agent Forever Living. Memang untuk masalah kesihatan, dah tinggi, kencemasan kolesterol tinggi. Kalau nak ni kan, kalau nak cuba kan, kita boleh jumpa. Saya bagi rasa aloe vera percuma. Macam tu. So maksudnya kita kena follow up dia, orang yang kita bagi ucapkan terima kasih kan, berkenalan dengan orang yang kita at least kita ni halah berkomunikasi kan. Ucapkan terima kasih pada orang yang tengok WhatsApp story kita tu, dan kita tanya dia. Sebab kadang-kadang orang ni takut ataupun orang ni macam segan ke kan. Tapi bila kita follow up, kita tanya, tak sangka dia nak kan. So macam Kak Wati pun, Kak Wati ada share dalam grup kita tadi kan, yang apa nama dia, kita Kak Wati share ada buat dapat sale semua tu kan. So dalam 2 hari ni Kak Wati upload jom aloe Kak Wati minum aloe vera kan. So tak sangka kita upload dalam grup, lepas tu kita upload dekat dalam WhatsApp story kan, WhatsApp status kan. So ada respon tau, kata Assalamualaikum Baiti, akak nak order lah ni. Baru customer ni kadang-kadang diingat balik. Sebab Kak Wati memang ada customer, memang existing customer. So dia teringat balik, Kak Baiti, akak dah lama tak guna produk Forever, nak beli balik lah. Ada promo tak? So kita pun masuk. Maksudnya itu pun salah satu teknik follow up kan. Boleh tak semestinya kita follow up seorang-seorang, tapi teknik follow up ni adalah kita hantar macam tu, sharing macam tu ya. Okay, so itu cara kita nak bimbing diri kita, personal branding kita. Okay, seterusnya sekejap ya. Okay, so fasa 1 lagi. Okay, fasa 1 pertama fokus pada produk tadi kan. Ni kan kat sini kan, kan kita tak dengar suara Kak YT tiba-tiba. Okey. Pertamanya kita kena guna produk, semua produk Forever tu. Sepatutnya. Okey, bila anda ada ada produk Forever tu kan, anda kena guna produk-produk Forever tu, supaya dengan itu anda boleh kenal, ada pengalaman guna produk Forever ni kan. Contoh macam ubat gigi ni. Ubat gigi kita ni warna ni hijau. So anda kata kalau anda jual ubat gigi ni kan, tiba-tiba ada orang ngadu, Baiti, kenapa yang warna hijau ubat gigi ni? Lepas tu bila kita ni tak pernah pakai, cakap, oh ya ke, agaknya expired dah kot. Kan, lepas tu kita pun ambil pulangkan duit dia, padahalnya bukannya ubat gigi tu expired, tapi memang warna hijau. Satu-satunya ubat gigi dalam dunia warna hijau kan. So maksudnya kita sendiri kena guna produk ni. Kita kena, lepas tu sekali kita makan aloe vera gel ni kan, tak pernah makan aloe vera gel. So lepas tu kan, bila orang tanya kenapa rasa macam
payau lah, pahit lah. So bila kita sendiri ada rasa masam, kita tahu, kak, saya rasa masam, kau rasa payau, pahit je. Oh, actually sebenarnya dia ada rasa macam-macam. So maksudnya kita kena tahulah. Sebab kita kena kenal rasa aloe vera nectar ni rasa apa, peach rasa apa, kan? Kalau orang tanya sedap ke rasa produk Forever? Sedap kak. Peach ni memang sedap sangat. Rasa dia. Aloe vera nectar pun rasa sedap, masam-masam. Okay, so hari ni maksud kita kena kenal produk-produk Forever, barulah kita yakin nak share kat customer, kan? Okay, dan kita kena faham, hafal dan fasih tentang produk. Manfaat dia. Ni untuk apa? Ni untuk apa? Kena tahu. Sebab tu kalau anda sekarang ni anda buat selling, kan? Anda buat selling ke, anda promote ke barang, kan? Apa tak dapat, contoh tak dapat, ramai yang WhatsApp Kak Baiti yang tanya, Kak Baiti saya dah buat, dah hantar gambar, tak ada pun customer, kan? Senyap je, kan? Kenapa? Sebenarnya kan, dia sebenarnya kan rezeki ni Allah yang bagi sebenarnya. Rezeki ni Allah bagi, bukan Kak Baiti bagi. Walaupun Kak Baiti boleh tunjuk lah, okay, boleh hantar, buat video, lepas tu buat live, lepas tu hantar kat WhatsApp story apa semua, kan? Buat video sendiri, hantar kat customer ke apa. Sebenarnya rezeki Allah yang bagi. Tapi Allah tahu, kita ni tak fasih lagi pasal produk. Sebab itulah kita tak dapat lagi. Sebab Allah akan sentiasa bagi pada kita bila kita sudah bersedia. Sebab bila kita ada team, kan? Ada team nanti, dia tanya macam-macam. Ni untuk apa, ni untuk apa. Kita tak boleh nak ajar. Kan? Kita tak boleh nak ajar. So memang kita ada leader, kita ada mentor. Tapi sekurang-kurang kita mesti kena ada, kena tahu juga. Kena tahu. Sebab downline kita akan tengok kita. Anda kata kalau downline kita tahu kita, okay, kita dah masuk sebulan. Lepas tu kita dah tahu macam-macam, kan? Kita dah belajar. Bermaksud sistem ni bagus. Sistem ni membuatkan seorang ni cepat boleh pandai dengan cepat, boleh faham dengan cepat. So tapi inisiatif dengan anda jugalah, anda kena belajar, kena masuk kelas, kena dapatkan tools marketing, lepas tu kena belajar. Ambil kena bagikan masa, kena curi masa untuk anda sendiri belajar. Kalau tak faham, kan tanya Kak Baiti. Kalau nak tahu dengan the simplest way lah, macam mana nak betul-betul nak cara nak faham dengan lebih mudah. Senang ingat, insya-Allah kita akan ajar, kita akan beritahu dalam usrah ke, kan. Sebenarnya Kak Baiti ada buka kelas, kan, tentang macam mana kita memahami tentang HTC tu. Okey, kena tahu manfaat dia, kena tahu pantang larang dia. Apa pantang larang dia? Contohnya orang gastrik, kan, kalau minum aloe vera gel tu dia kena makan macam mana. At least anda tahulah, supaya nanti bila anda berhadapan dengan orang gastrik, orang yang ada masalah ni, tak boleh minum direct aloe vera. So apa solusi dia? Orang yang dialisis kena macam mana? Dia kena makan, cara makan macam mana? So kena tahu, supaya dengan itulah anda, dengan itu kan bila anda sharing, kan, Allah akan hantarkan kepada anda prospek. Allah akan hantarkan anda, Allah akan rezekikan anda prospek tu. Allah akan rezekikan anda customer yang nak beli barang tu. Sebab Allah tahu kita dah bersedia atau tidak. Lepas tu cara guna, lepas tu cara pakai, testimoni produk. Tahu kat mana nak dapat testimoni produk. Tahu dekat dalam Telegram kita tu ada, kan, channel testimoni produk. Adakah kita dah selalu tengok Telegram tu, tengok testimoni produk dia senang, nak hantar kat mana, nak cari set-set penyakit pun kat mana, kan. So kita kena tahulah semua tu. Okay, lepas tu tentukan set kesihatan tanpa tengok nota. Anda kena pandai. Maksudnya dalam tempoh 30 hari ni anda kena sibukkan diri anda dengan upgrade ilmu baru, iaitu macam mana nak tahu contohnya darah tinggi, kena makan apa. Kak Baiti ni kenapa Kak Baiti boleh tahu darah tinggi makan apa, kecemasan makan apa, walaupun tak ada nota. Walaupun orang tanya tu boleh voice note-nya. Sebab Kak Baiti dah buat benda ni hari-hari selama 9 tahun tau. Daripada dulu lagi, daripada Kak Baiti VIP lagi. Kak Baiti VIP memang Kak Baiti memang dah konsak sendiri. Tak ada tanya Coach Lin. Tak ada tanya dia. Sebab masa tu kita pun lagi kita tak ada kelas online macam ni. Tak ada usrah, tak ada apa, tak ada SGA. Kita banyak buat secara offline, jumpa secara offline. So maksudnya kalau jumpa secara offline pun 3-4 bulan sekali tau. So Kak Baiti kena belajar sendiri. So pada VIP pun Kak Baiti dah boleh sarankan orang ni makan apa, kecemasan makan apa, darah tinggi makan apa, kenapa kena makan produk tu. So kena belajarlah benda tu, ya. Okay, so orang beli sebab mereka yakin dengan kita, bukan sebab kerana mereka hafal brochure. So maksudnya walaupun kita dah bagi
produk tu voucher lah, flyers lah kepada prospek kan. Tapi dia mesti akan tanya. Dia akan tanya, okay, darah tinggi makan apa? Lepas tu korang kena jawab, darah tinggi tu dia makan produk ni untuk macam mana produk ni boleh bantu untuk atasi darah tinggi tu. Walaupun aloe vera kan, walaupun aloe vera, cara kita cerita kepada orang darah tinggi dengan orang kencing manis lain tau. Orang kencing manis kenapa makan aloe vera? Dia ada sebab-sebab dia. Orang darah tinggi kena makan aloe vera ada sebab-sebab dia. So maksudnya kita kena cerita produk ni sebab apa dia kena makan, dan kena tepat pada penyakit dia tu. Gitu. Bukan hanya sekadar contohnya okay, aloe vera untuk detox kan. Apa kaitan detox dengan darah tinggi? So kita kena connect benda tu. Barulah orang nampak produk kita ni bermanfaat. Baru nampak kenapa aku kena beli. Macam tu. Bila dia tahu, tu yang dia boleh beli sampai 1,000 lebih. Kan kemarin tunjuk dalam grup kan, grup Akademi Juta Halang tu, macam hari ni pun ada 500, ada seorang kakak tu 500, 500, 1,500, 1,500. Kak Bati dapat sale daripada petang tadi saja je. Daripada WhatsApp je, tak jumpa tau, WhatsApp je. So 1,500 Kak Bati dapat penjualan daripada ahli-ahli kan. Sebab apa? Sebab kita bila dia PM kita tu kan, Kak Bati pun bagi voice note, Kak Bati terangkan penyakit itu, terangkan produk tu, lepas tu berdasar penyakit dia, lepas tu dia pun terus on. Okay, boleh je. Gitu kan, sebab kita terang tepat. So benda ni lah korang kena belajar sibukkan diri dalam 30 hari ni untuk belajar untuk belajar benda ni. Okay. Okay, ni dia. Okay, alright. So ini adalah assignment untuk anda. Assignment untuk anda sendiri. Anda kena buat assignment ni, dia kena submit pada Kak Baiti tau. Bersedia tak tidak? Ni kat sini nak uji. Adakah selama anda dah masuk berbulan-bulan, 2, 3, 4 bulan ni kan, setahun ke, betul-betul memahami tentang produk-produk Forever Living. So ni maksudnya Kak Baiti nak tahu adakah anda betul-betul memahami tanpa tengok nota tanpa tengok nota. Aloe vera gel untuk apa? Aloe vera nectar untuk apa? So ala-ala ni kat sini berapa orang? 10 orang ni. 10 orang. So Kak Batik nak tanya terus lah. Kan? Kak Batik nak tanya terus. Cajang ni supervisor. Cajang, boleh tak Cajang? Cajang ready tak kat situ? Boleh tak Cajang beritahu? Kat sini, okay, aloe vera dah beritahu. Kan? Aloe vera dia beritahu dah. Tugasnya lah dari mulut sampai ke belakang, dia tok usus. Dia maksudnya dia banyak ke depan dah. Mulut daripada sampai ke tengah sebenarnya. Okey, ni okey, aloe vera nectar beach. Tapi kalau sekarang ni sebenarnya pantalaran kalau berry dah tak ada dah untuk kencing manis. Kalau dulu sebabnya berry kita rasa manis. Sekarang ni macam tadi kan, tadi ada kelas HQ, dia cerita aloe vera sekarang ni memang rasa masam. Sebab apa? Dia dah kurangkan fruktosa. Fruktosa maksudnya fruktosa tu yang rasa manis lah. Sebab dalam berry ni ada aloe vera gel, ada cranberry dan juga ada apple merah. So sekarang berry kita ni tak ada masalah pun untuk kencing manis berry kita boleh diberikan kepada orang kencing manis sebab dia dah kurang fruktosa, so dia dah tak rasa manis. So kalau anda kata orang kencing manis tu, dia memang orang kencing manis memang dia masalah kencing dia memang manis. Kalau Kak Wati pernah nampak tau orang kencing manis ni bila dia pakai pampers, contohnya macam makcik lah yang macam bedridden, makcik-pakcik kan, dia pakai pampers. Lepas tu pampers tu letak dekat bilik air, memang nanti bersemut dia punya pampers kalau tak buang-buang tau. Sebab memang kencing dia manis. So gula yang berlebihan tu kan, tak dipakai oleh tubuh badan tapi dia keluar ikut buah pinggang tu. So jadinya untuk sekarang ni ini tak adalah, ni boleh dimakan aloe vera ni boleh dimakan untuk kencing manis. Cuma peach ni memang manis sikit. So untuk orang yang kencing manis, lepas tu kalau anda ada orang kencing manis, yang biasa kita amal bagi ialah orang aloe vera gel. Gitu ya. Okey, so Acajang dekat situ tak? Acajang dekat situ? Siapa kat sini yang bersedia? Acajang dekat situ tak? Kalau Acajang boleh tak beritahu apa tugas Omega ni Acajang? Apa manfaat dia? Kenapa seorang dah keluar ni? Ada yang takut ke? Kecut perut ke bila kat tanya ni? Acajang. Panggil saya. Ya, Acajang. Acajang tak slide ke Acajang? Ya. Acajang kat mana? Acajang boleh cerita. Apa tugas Omega ni Acajang? Bantuan yang dibenarkan di sisi Omega ni dia untuk
dia berfungsi utama untuk saluran darah yang tersumbat lah. Okey. Kan. Dia berfungsi pada keutamaan dia lah. Untuk Di saudara samping tersumbat. tu, Tersumbat dengan apa tu? Tersumbat dengan apa? apa dia? Tersumbat dengan apa? Tersumbat dengan apa? Sebab dengan saluran darah yang plak, ada kolesterol yang tinggi lah. Kolesterol. Okey. Lepas tu Ha. pantang larang dia. Kat sini ada 4 kolom. Pantang larang dia. Pantang larang Pantang larang omega tahu tak? tak pasti tu. Tak makan je. Bukan makan je. Itulah kena belajar. Maksudnya ada 4 benda ni kan. Nanti saya akan submitkan pada seorang-seorang tau. Tanya seorang-seorang. Dan kena submit pada Kak Baiti. Nak tengok ada yang korang faham. Okey. Lepas tu cara guna. Ada pantang Omega selalu Cik Jam guna macam mana? Cara guna yang sebenarnya. Omega ni. Macam mana Cik Jam? Dia 2 biji pagi, 2 biji malam. Pagi sebelum sarapan, malam sebelum tidur. Tapi saya amalkan 4 biji. 4 biji pagi, 4 biji malam. Okey. Tapi sebab saya sebelum. Jangan makan sebelum makan. Dia kena makan selepas. Sebelum selepas makan sarapan pagi dan sebelum malam sebelum tidur lah. Sebelum tidur. Dia kena makan selepas makan malam juga. Dia kena makan selepas makan malam. Saya tak langsam malam semua. ada makan ubat ke? Selepas makan malam saja ada makan ubat ke? Ya, sebab saya ada makan ubat. Pukul 8 tu ambil ubat dulu. Okey. Okey, tak apa. Ni boleh saya makan memang lewat lah sebab saya. Sebab saya ambil lebih sebab saya dulu pernah saluran darah tersumbat tu pernah masuk stent, jadi saya perlu ambil lebih lah, itu je. Okey. Lepas tu testimoni. Omega ni tu untuk siapa? Untuk siapa? Siapa yang nak bagi pada Omega ni? Apa dia? Omega ni kita nak bagi pada siapa? Untuk orang yang sakit apa? Omega ni dia kategori dia kepada siapa? Kadang pada orang ni lah, ada sakit darah tinggi, macam ni. Ada orang sakit jantung. Lagi? Tu je. Okey. Itulah sebenarnya bagus apa yang Syajang tu okeylah dah ada jawapan kan. Cuma yalah kena tambah lagi lah kan. Bintang pukang lah jawapan. Asalkan namanya ada saudara kan. Memang kita kena bagi omega kan. Apa-apa jua lah, apa jua penyakit pun asalkan ada saudara memang kita kena bagi omega. Cuma pantang larang tadi kat sini kan. Pantang larangnya ialah kalau dia ada warfarin. Warfarin ada warfarin. Warfarin ubat cair darah. So kalau ubat cair darah ni dia kena jarakkan. Kalau anda kata dia cari darah, dia makan warfarin tu pada pagi, so omega ni kena ambil tengah hari dan juga malam. Macam tu ya. Tu pantang larang dia. Maksudnya kita kena tahu pantang larang dia. Cara guna tu sama ada 2 biji pagi, 2 biji malam, 4 biji pagi atau 4 biji malam. Tengok pada penyakit. Biasanya kalau penggunaan biasa 2 biji. 2 biji pagi, 2 biji malam. Kalau orang dah pernah diagnos penyakit, 4 biji. Dia kena makan selepas makan. Maksudnya kena makan sesuatu lah. Contoh kalau dia tak makan pun, breakfast dia tak makan, dia makan aloe vera je kan. Dia minum aloe vera, lepas tu baru dia makan omega. Tapi mesti masuk something dalam perut dia tu. Baru lebih efektif. Okey. So siapa lagi? Siapa lagi nak jawab ni? Kak Baiti nak panggil. Ni Baiti Zairul siapa tukar nama Baiti Zairul ni? Ida Ipoh. Ida Ipoh, bipolen apa? Bipolen. Untuk apa bipolen ni? Kak Baiti nak uji ni. Bipolen. Ida Ipoh ada kat situ? Tadi dengar suara Ida. Ismail. Awal kita nampak benda ni macam Encik Ismail Penang ni. Saya bagi contoh pertama sekali prinsip kita tadi seperti Ismail pun Encik Ismail Penang ada kat situ. Kan semua menikus ini. Kan semua ni. Siapa lagi?
Cik Jeffrey, boleh jawab. Bipolar untuk apa? Sikap pribadi. Tetapi kita membela tentang agenda yang diperjuangkan. Boleh ke Dan Cik kita tahu Jeffrey? Ada kat situ ke? orang yang Kak mencetuskan Yus? pendedahan kajian beliau. Kak Yus ini dah sebulan masuk. Dia dah sokong macam mana Kak Yus pemahaman tentang produk. So maksudnya kalau korang tak betul-betul tahu tentang produk kan, kena memahami sekarang kena faham. Nanti Kak Bati kena hantar ni pada korang, nanti korang kena jawab soalan ni. Supaya dengan itulah korang kena tahulah manfaat dia, patalangan dia. So kena siap sedia dengan ilmu ni. Tengok kajian dia dengan apa Siapa suara tu? anak Melaya dan sebagainya. Cara makan yang terbaik. Apa ni? Jarakkan 12 jam. Apa tu? Jarakkan 12 jam. Cik Ismail. Siapa Baiti Zahrul ni ya? Sebabnya Baiti Zahrul ni nama Kak Baiti ni sebenarnya. Boleh tahu tak siapa nama Baiti Zahrul? Prospek baru kot. Bukan prospek, ahli-ahli baru. Okey, so cara makan tu apa? Cara makan yang satu. Yang kolesterol ke apa? Boleh tak tulis kat ruang cek, kat ruang cek. Okey. Masih belum study tentang produk lagi. Okey, baik. Alright, tak apa. Nanti Kak Bati akan bagi bahan dia. Sebenarnya kan dalam Telegram sebenarnya ada tahu bahan-bahan dia. Dekat bahagian ni tahu, dekat bahagian tas ni nombor 3 itu orientasi new distributor. Kak Bati kan ada bagi tas orang baru tu kan, tas untuk orang baru. So kat situ kan ada info tentang ada sekejap Kak Bati tengok. Nampak dapat tak apa tools marketing yang Kak Bati bagi. Tas semua orang baru. Lepas tu itu channel nombor pertama. Channel pertama dalam Telegram. Itu biasanya Kak Bati akan ajar tentang login app semua tu. Okey, lepas tu tools marketing kedua. Tools marketing tu dalam tu ada. Dalam tools marketing tu ada. Ada ni. Sekejap Kak Bati stop share. Saya tunjukkan pada korang. Kat mana korang boleh dapat ni. Korang tak go through betul-betul lagi kita punya tools marketing. Sebab tu lah korang tak tahu kat mana nak belajar tu. Kita kena belajar sendiri, ambil masa untuk belajar. Sekejap Kak Bati masuk, Kak Bati tunjukkan kat mana korang boleh dapat benda ni. Sebab kita dah siap-siapkan tools marketing tu. Ni okay. Sekejap ni Kak Bati share. Kak Bati nak setting. Nak share. Kak Bati nak share ni. Start share. Okay, start share. Share screen. Okay, nampak tak? Kak Bati nak share screen. Tak dapat lagi. Start share. Share screen. Apa dia tak okey? Sekejap Kak Bati nak. Dia muncul sendiri. Siapa ni? Baiti Zahrul siapa nama? Boleh tak tulis kat ruang komen tu? Siapa nama Baiti Zahrul tu ya? Start video. Sekejap Kak Bati nak share. Kak Bati ni. Dia nak cakapkan Abang ni sampai sikap dia. Dia dah masuk ke dulu. Dan dia yakin benar tu benar. Biarlah dia jadi apa tidak. Kak Asnah. Kak Asnah. Masya Allah. Lah Kak Asnah. Itu Kak Asnah ni Okey. Alright. Sekejap okey ni Kak Bati tunjukkan. Nampak tak? Ni dalam Telegram kita ni. Kat Telegram. Kan? Dia ada tools marketing. Tools marketing ni dia. Tools marketing. AGH tools marketing.
So kat sini dalam tulis marketing ni, kalau korang nampak kan daripada atas ada info tentang produk, info tentang video demo pun ada. Lepas tu apa lagi? Tentang ni penyakit-penyakit, darah tinggi apa semua. Sekejap ya, kacau pula. Lepas tu bawah lagi, scroll lagi. Banyak ni, sebabnya Kak Bati memang dah list kan. Penyakit pun banyak korang. Lepas tu ini arahan Kak Bati lah. Apa yang Kak Bati cerita dalam tu kan, apa yang korang kena dengar, apa yang Kak Bati cakap. Ini tentang marketing, video marketing. Lepas tu ni dia, nampak? Ni kat sini. Kat sini ada tentang cerita tentang manfaat produk Forever. Klik dia, kan akan nampak ni. Ni cerita pasal produk Forever. So boleh print out, kan, boleh baca macam majalah lah kan, macam buku. Lepas tu ataupun boleh stay di dalam ni, boleh baca apa kegunaan produk ni. Ni untuk apa kegunaan dia. Gitu. So ini produk Forever dah semua. So at least kita kena tahu, paling kurang tak tahu manfaat, tak tahu dia punya pantai larang ke, tak tahu dia punya cara makan ke. Untuk permulaan, tahu manfaat pun dah okey sangat dah. Okey. So kena nanti Kak Bati hantarkan ni, nanti korang kena study balik lah ya. Okey, so kita keluar, kita stop share. Okey, kita kembali balik ke tadi. Ni dia tadi. Okey, so maksudnya kena tahu tentang produk ni. Apa manfaat produk, kena print out ataupun kena study balik dia punya buku tu, buku Touch of Forever. Okey. Okey, lepas tu assignment kedua. Assignment kedua ni lebih tough sikit. So kencing manis. Kencing manis kena makan apa? Darah tinggi kena makan apa? Stroke kena makan apa? Korang kena kena tuliskan dalam korang punya nota sendiri. Walaupun dalam Telegram ada belaka kan. Tapi korang kena ada inisiatif untuk sendiri ingat, sendiri tahu, faham kenapa kena makan aloe vera gel. Kencing manis makan apa? Aloe vera gel, minyak ikan, bipolen, propolis. Lepas tu kena makan sebab kenapa. So maksudnya korang kena tulis kat nota korang. Kena ada ni lah, walaupun dia tersedia dalam Telegram, tapi kena ada nota sendiri supaya senang nak rujuk. Sebab bila korang sendiri ada nota kan, jadi korang sendiri tahu. Nanti kalau ada customer tanya, nak rujuk kat macam mana, boleh cakap terus. Tak ada nak kena tunggu Kak Bati. Mana tahu masa tu Kak Bati tengah live ke kan. Kan lambat. So at least korang dah boleh contact customer tu. So bila kita ada pengetahuan tuan-puan, secara semua jadi tau, kita akan jadi berani tau. Berani nak buat status, berani nak buat video, lepas tu berani nak buat live. Sebab apa? Sebab kita dah tahu dah tentang fungsi-fungsi produk, dan kalau untuk penyakit tu apa dia kena makan. Anda katalah kalau anda tak tahu banyak sangat, tahu aloe vera dengan minyak ikan. Memang semua pun kena makan aloe vera minyak ikan je. Aloe vera omega. Kan? So itu paling kurang tu sebenarnya. Kan, kalau anda kata macam Kak Bati pun dulu masa Kak Bati VIP 3 bulan pertama tu semua penyakit tau Kak Bati bagi aloe vera minyak ikan, aloe vera minyak ikan. Kak Bati mahirkan, Kak Bati expertkan diri Kak Bati dalam penerangan aloe vera dan minyak ikan. Tapi setiap penyakit tu dia berbeza sikit, dia pun cara terang. Kenapa aloe vera gel, contohnya macam ni. Contoh macam perempuan hamil kan, dengan kencing manis. Kedua-dua kena kita sarankan minum aloe vera, kan, aloe vera dan minyak ikan. Tapi kenapa maksud penerangan tentang perempuan hamil kena minum aloe vera dengan kencing manis lain. Kita tak boleh, kita kena spesifikkan. Contohnya perempuan hamil ni, kalau orang tanya perempuan hamil kena makan apa, so Kak Bati sarankan aloe vera dan minyak ikan. Itu paling kurang lah kan. Kenapa? Sebab biasanya, so kita kena touch apa masalah orang perempuan hamil ni. Masalah dia apa? Masalah dia biasanya dia dah susah berak kan, susah berak, sembelit. Sebabnya bila dia dah mengandung tu, nanti dia anak membesar tu, dia boleh menekan usus dia tu, membuatkan perjalanan usus tu tak lancar, jadi susah nak membuang. Lepas tu dia tak ada tenaga, dia cepat mengah sebab dia bawa kandungan kan, dia cepat jadi dia kita takut nanti kena JDM, maksudnya kencing manis untuk perempuan hamil ni kan. Lepas tu kita nak bagi tenaga,
Lepas tu nak bagi dia memudah membuang. Lepas tu nak bagi zat pada diri dia dan juga anak tu. So kita kena beritahu yang aloe vera gel tu khusus untuk penghamil tu. So cara cerita kita aloe vera gel untuk darah tinggi berbeza dengan cara cerita kita dengan perempuan hamil. So bila benda tu connect, kita tahu perempuan hamil dengar penerangan kita tu, baru dia boleh grab kita punya produk kita tu. Kita tidaklah kata okay, aloe vera gel untuk detox. Tapi perempuan hamil aku tak perlukan, aku tak ada masalah ni, aku tak ada detox, aku tak payah aku bukan darah tinggi macam tu. Aku bukan masalah toksin. Bagi dia lah, dia rasa macam tu kan. So kita kena tahu apa masalah orang tu, kenapa kita sarankan produknya. Gitu ya. Okey, so tu yang kita kena tahulah. Kita kena spesifikkan. Barulah spesifikkan kepada hot button itu. Contoh macam gout kan. Gout makan apa. Lepas tu kita kena tahu kenapa kena makan aloe vera nectar tu. Kenapa kena makan omega. Kenapa kena makan royal jelly tu. Untuk apa. Setiap tu ada peranan masing-masing. So sebab tu kalau kita pandai cakap kan, pandai cerita kan, nanti dia akan ambil dah set tu. Anda kata kalau Kak Baiti saya tak ada bajet lah Kak Baiti. Macam tadi pun ada juga makcik tu dalam grup kita sihat tu kan, kata saya tak ada bajet. Tapi tak ada bajet pun bila Kak Baiti cerita, lepas tu Kak Baiti PM ni tau, PM tepi sebab Kak Baiti nak dapatkan details semua tu kan. Lepas tu dalam pada tak ada bajet 500 juga dia beli tu kan. Dalam grup dia cakap lah, akak tak ada bajet lah Baiti kalau mahal-mahal kan. Lepas tu pun saya pun reply cakap tak apa Kak, akak boleh ikut akak beli ikut bajet akak. Lepas tu kalau akak tak boleh nak makan semua, jangan tinggal semua. Siapa perasan dalam grup sihat Forever Together tu, Kak Baiti jawab kan, seorang kakak tu dulu dah lama berhenti dia ni PC, dia ni duduk kampung Padang Malang, dekat area kampung kat sini lah. Tapi dah lama dah lost contact. Lepas tu tak sangka dia dekat Johor tapi dia masih cari kita. Sebab dia ada dalam grup tu. Grup tu itulah grup tu untuk retention, untuk mengekalkan ahli. Tapi kalau orang dah keluar, dah left, tak boleh nak cerita apa lah kan. Tapi selagi orang tu masih dalam grup tu, bermaksud dia rasa grup tu manfaat. Walaupun dia tak makan ke apa kan, mungkin dia rasa insyaAllah satu hari nanti mesti aku akan ada manfaatnya aku dalam grup ini. So kakak tu dah lama sangat, dah sejak tahun 2019 lagi kakak tu dah guna produk Forever, tapi dia dah stop lama. Tapi bila ada masalah dia cari balik, sebab dia tahu dia dulu dia pernah makan, dia okey kan, badan dia okey, gitu. So lepas tu Kak Baiti PM dia, Kak Baiti kosong-kosong dia, at the end 500 lebih kot, 527 juga ada beli kan produk tu. Dan pada dia tak ada bajet tu. Sebab apa? Sebab kita spesifikkan kenapa dia makan aloe vera tu, kena untuk kecemasan darah tinggi, untuk apa semua kan. Lepas tu masalah radang lutut dia. Okey, tak apa, kena belajar. Tapi maksudnya kat sini, dalam 30 hari pertama ni anda memang nakkan sibuk. Bukanlah nak buat sale je terus, masuk-masuk nak buat sale, masuk nak buat sale. Belajar tak lagi kan, tak belajar lagi apa-apa dah nak buat sale kan. Tapi memanglah kita bolehlah terus hantar gambar-gambar. Sementara tu kita boleh letak dulu dekat WhatsApp story apa semua kan. WhatsApp story ke dekat AB ke dekat IG ke dekat TikTok boleh. Tapi pada masa tu anda kena belajar. Tak boleh macam hantar je, buat sale saja tapi tak belajar betul-betul. Sebab ada juga yang PM kat Baiti, Kak Baiti saya tak dapat sale lagi, saya dah hantar dah tak dapat pun. Sebab Allah tak bagi lagi, sebab kita tak belajar lagi betul-betul, tak habis lagi belajar kan. Tapi tidaklah kata nak kena tunggu belajar biar pandai berlaku baru nak buat sale, barulah nak hantar benda tu dekat AB ke dekat WhatsApp story. Sebab dia ambil masa juga. WhatsApp story pun kalau orang nak percaya kita, dia ambil masa. Sebab itulah kita kena buat personal branding, build yourself ni. Maksudnya kita kena tunjuk kita makan, kan, kita tunjuk kita. Sebab situ pun kita akan nampak perubahan tau. Daripada day 1, day 2, day 3, nanti day 10, day 21 nampak kita mungkin daripada kita gemuk ke kurus, macam tu kan, boleh nampak perubahan situ. Situlah orang akan membina, kita akan membina keyakinan orang kepada customer tu ya. Okey, so keyakinan. Tadi produk, keyakinan kan. Okey, keyakinan pula guna produk sampai dapat testimoni diri sendiri dan juga ahli keluarga. Maksud pengalaman sendiri lebih power dari 100 testimoni orang lain.
Okey, maksud kita kena guna produk tu sendiri dan kita kena pakaikan untuk ahli keluarga supaya kita boleh jual kita punya testimoni tu kepada orang lain ya. Okey, lepas tu kita tunjukkan, kena show off yang kita makan produk Forever. Sebab apa, memang penjual, mana-mana penjual pun dia kena tunjuk yang dia guna. Kalau anda perasan, kalau anda buka TikTok, tengok orang lelaki yang meniaga bedak, meniaga gencu. Walaupun berkumis ni, ada kumis dekat dia punya ada misai kan. Dia kena juga apply gencu dia, dan nama dia niaga gencu, dia kena lah pakai gencu. Tapi kita tak sampai macam tu sekali, betul tak? Kita tak payah nak sampai pakai gencu sebab kita tak jual gencu. Tapi nak menunjukkan bahawa kalau orang jual gencu pun boleh pakai gencu. Kalau orang lelaki jual gencu pun dia nak buat sale pun dia kena pakai. Ini kan kita produk Forever yang memang kita pun ada penyakit. Kita pun ada penyakit darah tinggi, kecil manis, so kita kena guna supaya kita sendiri ada testimoni ya. Lepas tu, kuasai asas bisnes, bukan nak hafal semua benda. Kita just faham konsep je. Itu yang kita ajar HTC tu. HTC itulah Health Triangle Concept. Maksudnya kita tahu detox, nutrisi, lepas tu immunity dan juga blood circulation. Okay, so bila kita tahu asas tu kan, asas contoh produk kan, asas, dan kita tak payah hafal pun, kita dah tahu dah. Lepas tu sharing setiap hari. Kita kena sharing apa yang kita buat, apa yang kita makan. Kita kena buat video yang kita makan produk kepada customer kita. Lepas kepada sosmed, dekat WhatsApp story, status sebagainya. Bukan reject tapi belum masa lagi. Masuk dekat sini, tu dah biasanya customer dia bila tanya kita, bila kita kan bagi info, lepas tu kita dah bagi testimoni, dah bagi video, dah bagi manfaat dia, dah bagi voice note dah bercakap dah. Tapi kan still lagi tak ada close. Betul tak? Setuju tak? Siapa dekat sini? Siapa yang macam ni? Dah bagi macam-macam dah Baiti, dah bagi segala maklumat yang diperlukan. Dah cakap dah bagi voice note dah. Tapi still lagi dikrik-krik. Lepas tu at the end dikrik-krik. Bila dia dengar harga dah dikrik-krik macam tu kan. Sebenarnya bukan dia reject, tapi belum tiba masa lagi. So maksudnya korang kena sabarlah. Korang kena next kan, jadikan KIV dia. Lepas tu next kan, teruskan fokus pula kerja lain. InsyaAllah nanti dia akan nampak. Lepas tu nanti kan bila korang buat status dekat FB ke, dekat status dekat TikTok sebagai contohnya, nanti share link bagi pada dia. Mungkin boleh buat broadcast. Boleh buat broadcast, share link bagi pada dia. Cakap, Assalamualaikum, semoga dikenakan rezeki mencurah-curah. Hari ni saya ada buat status dekat TikTok. Jemput like, comment and share. Biar dia tengok, biar kita macam meninggal jejak, supaya dia scoring kita apa dia buat, apa yang kita sharekan kat TikTok kita tu, supaya dia nampak. Gitu ya. So biar dia buat, biar kita buat macam tu. Nanti ni halah, nanti dia lama-lama dia akan suka kita. Sebab dalam bisnes kita sebenarnya yang membuatkan kita boleh dapat sale tu ialah bila kita capai KLS. KLT itu K tu no, L tu like, suka, no tu tahu kan. No tahu kita ni siapa kan. Kita ni datang dari mana, kita ni siapa. Lepas tu like, dia suka kita sebab kita selalu share tips, share tentang kesihatan sebagai contohlah ya. Lepas tu T tu trust. Bila ada trust tu yang membuatkan dia PM kita, dia nak beli barang kita, dia akan jatuh duit pada kita. Gitu. So maksudnya tu yang kita kena bina diri kita tu, supaya itu namanya personal branding. Maksudnya kita kena bina diri kita, branding kita kuat kat dia. Sehingga kan dia tak nampak orang lain, dia nampak kita. Dia dah mak dah. Okay, ni aku punya leader, aku nak jadi ahli dengan dia. Cuma mungkin dia tak ada duit lagi, tapi dia bukan reject, tapi belum masa lagi. Macam Kak Baiti kan, kalau Ira dekat sini ke Ira? Ira ada kan? Ira dah keluar dah. Siapa ni? Ira ni, manager Ira. Nak tahu tak manager Ira ni, Kak Baiti approach dia banyak kali tau. Masa Kak Baiti ingat lagi, Kak Baiti approach dia masa Kak Baiti nak approach dia untuk buat bisnes. Mula-mula dia pengguna dulu, guna barang. Tapi Kak Baiti nak dia ni boleh buat bisnes dengan Kak Baiti sebab Kak Baiti tahu dia ada jual susu kambing macam tu kan. So Kak Baiti dah mak lah dia ni. So nak tahu tak, Kak Baiti approach dia banyak kali nak ajak dia buat bisnes.
masa Kak Bati punya income 7,000, dia tolak mentah-mentah Kak Bati. Dia tolak. Dia tolak Kak Bati 7,000 tau. Income 7,000, bukan income 700. Income 7,000. So, bayangkan, kalau income 7,000 pun kalau korang ditolak, di reject, kan? Korang tak sabar, macam mana kan? Kak Bati buat kerja-kerja Kak Bati kan, buat lagi bisnes Kak Bati sampai Kak Bati dapat income 11,000. Bila Kak Bati dapat income 11,000, barulah Ira tu dia ikut Kak Bati. Ira tu dia baru join nak buat bisnes setelah income Kak Bati dah 11,000. Masa tahun 2018 macam tu. Dia baru 2018 ke? 2018 lah. Masa tu income Kak Bati dah cecah 11,000. Dah jadi manager dah, ikutkan. Dia jadi manager. Masa Kak Bati jadi supervisor, VIP dia tak nak. Jadi supervisor tak nak. Jadi manager 11,000 baru dia nak. Gitu kan. So maksudnya kalau Kak Bati tak sabar, Kak Bati kata income 7,000 pun orang reject kan, lepas tu Kak Bati berhenti, adakah Kak Bati boleh dapat income 11,000 tu? Tak ada kan. So tu yang kita kena sabar. Sebenarnya bukan dia reject, tapi belum tiba masa lagi. Nanti maksudnya kita 7,000 tu belum cukup ilmu lagi lah. So kita kena upgrade lagi, kita kena buat sampai at the end kita dapat income 11,000 tu, barulah masa tu dia datang. Dan rupanya kenapa Allah bagi dia waktu itu, sebab kat masa tu mungkin Kak Bati dah cukup sedia, dah ada ilmu bisnes kan. Kak Bati dah Kak Bati boleh develop, Kak Bati boleh develop team tanpa upline Kak Bati. Kak Bati boleh develop team Kak Bati, boleh uruskan team Kak Bati sendiri tanpa bantuan upline. Lepas tu lah Allah hantarkan dia tu punya fighter. Dia nak jadi manager Kak Bati. Maksudnya dia fight sama-sama nak jadi manager bersama Kak Bati lah. Bukan orang biasa-biasa lah. So maksudnya Allah akan hantar kita fighter setelah kita jadi fighter. Allah akan hantar kita orang yang tepat. Orang yang macam kita, bila kita jadi macam orang yang kita jadi fighter lah. Macam tu. So fighter ni bukan leader ni bukan dilahirkan tau. Leader ni dibentuk. So maksudnya kita, kalau kita nak leader macam mana, kita kena jadi macam tu. Bukan kita sekarang minta, saya tak dapat lah Kak Bati, customer saya tak ada lah, saya tak ada customer lah. Tengok kita kenapa tak ada customer, user. Sebab kita pun tak pakai. Maksudnya customer user pun tak ada sebab kita sendiri pun tak pakai. Apatah lagi nak customer fighter, customer business. Macam tu ya. So maksudnya kita kat sini kena sabarlah. So fokus tolong orang, bukan menjual. Kita bantu orang. Kita kena niatkan setiap hari, kena perbaharui niat yang kita ni nak bantu orang sihat, nak bantu orang jadi income, bukan kita nak jual barang. Okey, sebab itulah kita nak rekrut orang tu jadi ahli bawah kita. Sebab bila kita rekrut orang ahli bawah kita, dia dapat diskaun untuk dia sendiri, dapat manfaat. Sebab dia nak makan, dia nak sihat, dia nak makan, takkan dia nak beli harga runcit kan, nanti kesian kat dia. So kita nak dia dapat manfaat, dapat diskaun tu supaya dia sendiri dapat sihat. Lepas tu kita nak tolong orang jadi income, supaya bila dia jadi ahli bawah kita, nanti kita boleh tolong dia. Macam itulah maksudnya kita kena fokus yang kita tolong orang. Okey, jaga KPI bukan hanya jaga perasaan. Jaga KPI ni maksudnya setiap hari ni KPI kita. Ni KPI kita. Kena pasakkan dalam minda kita apa KPI kita. So maksudnya kita kena sibukkan diri kita kat sini. Tak payah bawa benda lain. Sebenarnya buat business forever pun dah sebenarnya dah cukup sibuk dah sebenarnya. Sebenarnya lah. Tapi sebenarnya walaupun anda kata anda ada yang kejar kiki kan. Sebab itulah macam prospek 30 orang prospek, nak dapat 30 orang prospek ni sebenarnya senang, tapi guna kaedah yang terkini lah. Itu buat live. Live. Sebab bila buat live ni, dia lagi mudah untuk engage dengan customer, lagi mudah lah untuk dapat banyak prospek. So kalau dapat 30 orang prospek dalam satu hari, sebenarnya tiada mustahil sekarang ni, sebab kita ada teknik live. Tapi sekiranya macam sekarang anda kata tak pandai live lagi, tak apa, anda buatlah ikut yang anda boleh. Contohnya macam buat WhatsApp story kan, permulaan WhatsApp status kan, akan nampak berapa ratus orang tengok anda punya view tu kan, anda punya status tu. Boleh follow up dia. Boleh bagi salam dulu. Assalamualaikum, terima kasih tengok. Assalamualaikum, terima kasih tengok. Assalamualaikum, terima kasih tengok. Ni so maksudnya buat bonding dulu, bonding dengan orang yang tengok anda. Okey, 10 sharing dan juga 5 follow up ya. Okey. So lepas tu sentiasa dalam circle yang positif. Maksud kena sentiasa dalam circle, dalam usrah, dalam group. Jangan keluarlah, jangan left, jangan menyendiri. Kena bersama dengan circle. Okey. Sekarang berapa dah?
Okey, itulah ini dia. Maksudnya sekarang ni ini fasa 1 sampai 30. Ini je buat dia. Ya 30 fasa 1 sampai 30. Okey, kita tengok pula. Sekejap ya, kita tengok. Okey. Produk share API. Ni dia. Okey. Ni. Ya, dia dah terskip. Okey, ni last sekali. Kalau tidak fokuskan pada 1.30 ni sebab kat sini ramai yang baru ni kan. Okey. So, apa yang kita kena buat untuk membina diri kita kan? Kita kena fokus pada aktiviti harian kita. Fokus apa yang perlu dibuat hari ini, bukan risau hasil hujung bulan. Anda jangan risau berapa income yang anda dapat. Tak ada. Anda kena fokus apa yang anda buat hari ini. Apa aktiviti harian ialah ni dia. Apa benda aktiviti harian anda wajib? Itu kena guna produk. Kena pakai produk kita. Dan sekarang Kak Wati nak alu-alukan anda join kita punya Jom Alu tu. Jom Alu tu kita buat sebabnya untuk membentuk satu kumpulan yang konsisten. Konsisten makan produk. Dan kita akan buat video. Lepas tu nanti kita compilekan video-video tu dan kita boleh buat marketing kan. Marketing video kita tu. So kita kena ada aktiviti, kena guna produk. Dan kita kena tunjukkan, show off kepada prospek kita yang kita guna produk. Sebab customer dia hanya follow orang yang guna produk. Siapa yang tak guna produk memang dia tak akan follow. Dia guna produk tu secara konsisten. Bukanlah hari ni je 1-2 video saja. Lepas tu dah senyap kan. Sebab customer ni dia nakkan security. Maksudnya bila dia beli barang kita nanti, adakah dia ni boleh bagi consultation, boleh bagi bimbingan cara makan, lepas tu cerita tadi pasal manfaat produk, lepas tu pantalaran produk kan, cara simpan, cara makan, lepas tu kepada siapa sesuai makan produk ni, gitu. So maksudnya kat sini customer pun dia nak tahu dia nak cari orang yang tepat untuk dia berpaut, untuk dia dapatkan bimbingan tu. Sebab tu kita kena show off yang kita guna produk, pakai produk ya, kena letak, kena buatkan jadi marketing kita. Sebab tu dah sekarang ni kita dah buat satu grup kan, Telegram. So Kak Wati nak alu-alukan semua yang masuk dalam ni sertai buat sama-sama. Dan anda akan nampak impact dia, akan nampak dia punya kesan dia yang sangat luar biasa, yang miracle lah. Cakap Wati pun baru buat 2 hari pun dah ada orang-orang lama dah WhatsApp Kak Wati nak beli produk sebab dia nampak Kak Wati mungkin semangat ke tengok makan produk tu kan. Jadi dia punya macam terikut, dia macam teringat. Dah lama dah tak makan. Sebab customer dia memang kena sentiasa diingatkan. Sebab itulah kalau kita tengok drama TV kan, mega drama lah, sinetron apa, setiap 10 minit iklan. Setiap 10 minit iklan, perasan tak? Siapa perasan? Siapa pernah tengok drama-drama? Kak Wati dah lama tak tengok drama, tapi dulu pernah lah tengok drama. Macam angin je. Ya Allah, banyaknya iklan. Dah kita dah seronok-seronok kan, dah seronok tengok kan, alamak iklan lagi. Waktu iklan yang sama je. Kan, iklan benda yang sama. Sebab apa perlu diiklankan tu? Padahal iklan sama. Sebab orang ni perlu diingatkan. Bila nampak semangat asyik benda yang sama je kan, tu membuatkan, mak nak belilah mak. Kan budak-budak tengok iklan Cikadis ke iklan coklat ke kan, terus nak beli tu sebab nampak iklan selalu. So sama juga customer kita, kita kena memang kita kena kerap buat iklan tu dekat sosmed kan. So antaranya iklan kita guna produk, barulah kita akan dapat customer yang guna produk juga macam kita. Bila kita rajin produk, kita akan dapat orang yang sama. Orang yang sama macam rajin macam kita juga. Okey, lepas tu selesaikan KPI harian sebelum tamat. KPI harian ni apa dia? KPI harian tadi, apa KPI harian? Ingat tak KPI harian? Cuba tulis kat ruang komen. Apa KPI harian? Tadi Kak Wati ada ulang, ada sebut dekat slide sebelum ni. Cuba tulis kat ruang komen. KPI harian apa benda? Korang ni ada ke kat depan skrin ni? Ada kat depan skrin ke korang? Tulis kat ruang komen. Apa KPI harian? Setiap Wati Ira masuk balik dia tak jumpa Caca. Oh, busy tu. Saya kat Asna. Oh, okey kat Asna ya. Apa KPI harian? Tu kat ruang komen tu. Ada tak siapa-siapa yang alert? KPI harian tu apa? Apa? Ada 3 je KPI harian yang kita kena buat setiap hari. Apa dia?
Ingat tak? Ingat tak? KPI harian. KPI harian. Apa KPI harian kita? Siapa boleh tulis kat ruang komen tu? Apa KPI harian kita? Tak dapat tangkap. Ni dia KPI harian. Ni dia KPI harian kita. Ni dia KPI harian kita. Ni dia. 30 prospek, lepas tu 10 sharing, 5 follow up. Kan? Ini KPI harian kita kena buat setiap hari. Kena dapat kan 30 orang prospek, lepas tu kena buat sharing. Sharing maksudnya hantarlah posting kan dekat FB, dekat TikTok, dekat IG, lepas tu dekat WhatsApp story, dekat grup kolam prospek. Ya, macam Kak Bati pun ada grup kolam prospek Kak Bati sendiri. Okay, so Kak Bati ada 2 grup kolam prospek. Tapi hari ini banyaknya yang sibuknya grup yang kedua tu. Ada banyak pertanyaan. Sebab yang grup kedua tu dia Kak Bati ada tambah lagi orang baru semua kan. Bila orang baru masuk tu dia bersemangat lah sikit nak tanya macam-macam. So kena ada aktiviti. Ini KPI harian. Itu aktiviti kita sendiri. Kena sibukkan diri dengan benda macam ni. So bila anda ada aktiviti macam ni, membuatkan anda akan fokus kepada progress, bukan kepada result. So anda fasa ini adalah anda kena fokus kepada progress anda. Progress makes perfect. Progress tu makes result. Okay. So kena follow up. 5 follow up. Okay. So kena alert, kena ingat 30 10 5, 30 10 5, 30 prospek, 10 sharing, 5 follow up. Okay. Okey, lepas tu apa lagi aktiviti yang kena buat setiap hari ni ialah guna produk, personal branding. Personal branding maksudnya kat sini kalau personal branding ni maksudnya kita nak brandkan diri kita. Semua kita sebenarnya dalam TikTok kan, dalam TikTok kita jangan terus menjual tau, jangan terus cerita pasal produk je. Kita kena ada personal branding. Maksudnya kita kena tahu apa kita ni brand. Sebelum kita jual branding forever, kita kena jual diri kita dulu. Istilahnya. Maksudnya kita ni branding apa? Branding kita ialah kita seorang suri rumah contohnya. Suri rumah yang contohlah kan, suri rumah yang tahu petua-petua di dapur sebagai contohnya. So kita share lah petua-petua di dapur. So kita kena branding kan yang kita ni seorang yang tahu di dapur. Ataupun setengah orang dia ada ilmu parenting. Macam Kak Bati sendiri kan, Kak Bati sendiri sebabnya kalau kita nak jual produk, semua orang jual produk. Semua orang jual produk aloe vera kan. Tapi apa spesialis kat kita ni? Kita ni penjual aloe vera juga, tapi kita ni spesialis kita, ilmu kita ialah kita tahu tentang urutan. Macam Kak Bati tahu tentang urutan point. So itu spesialis branding Kak Bati. So kalau sebelum-sebelum ni Acah Jang ni suka share tentang pokok-pokok. Pokok ni untuk apa, pokok ni untuk apa. Tu branding Acah Jang. Yang berkongsi tentang pokok-pokok, tentang nama-nama pokok, lepas tu tentang khasiat pokok-pokok semua jadi ni. So bila kita selalu share macam tu, orang akan lebih recognize kita tau. Orang akan lebih kenal kita. So sebab itulah kita dapat customer tu bukan kerana produk kita. Sebenarnya kan orang dapat customer kita sebab kerana dia tahu kita. KLT tadi tu. Dia know maksudnya dia tahu dia ni siapa sebenarnya. Maksudnya dia ni seorang apa. Maksudnya itulah macam Acah Jang. Dia suka share tentang pokok-pokok. Bila kita share ilmu macam tu, jadi orang suka. Orang jadi suka, orang like. Orang suka kita. So bila orang suka, nanti barulah orang akan follow kita, akan ikut apa yang kita sarankan. So bila Acah Jang buat video, dia ada testimoni sakit lutut kan, ada testimoni dah tinggi kecil manis. So orang akan trust. Nampak dia memang dia ni nampak testimoni dia tu, dan barulah orang akan beli barang. So macam tu lah. Macam Kak Bati pun sama. Tadi Kak Bati ada dapat sale juga daripada seorang kakak ni, Kak Zaitun Rahmi. Kak Zaitun Rahmi ni lah customer TikTok Kak Bati tau. Customer TikTok Kak Bati. Kak Bati tak pernah jumpa dia. Sampai sekarang tak pernah jumpa. Dia Kak Isa. Okey. Kak Bati sampai sekarang pun Kak Bati tak pernah jumpa dia. Dia dah jadi customer Kak Bati tahun 2024. Kak Bati jumpa dia padahal dekat zaman Sarah je. Dia kata tak apa,
Akak percaya Baiti je. Kak Baiti percaya sampai macam tu sekali. Dia percaya. Padahal kita tak pernah jumpa. Dia nak hantar dia duit 1,000 lebih pada Kak Baiti untuk beli. Lepas tu dia nak hantar kadang 500 macam tadi dia beli sekejap ya, Kak Zaitun Rahmi. Dia beli dalam 600 lebih. 200 lebih. Dia ada order. Dia kata dia nak, kan kita ada promo tu kan, ada promo set 1 2 3 sampai 10 tu kan. Dia nak beli yang tu 2, yang ni. So total tu 600 lebih, hampir 700. Hampir 700 tau dia nak beli barang. Padahal tak pernah jumpa dia. Dia ni datang daripada TikTok Kak Baiti. Bukan TikTok forever tau, bukan TikTok Kak Baiti promote forever. Kak Baiti promote pasal point urut untuk buasi. Point urut untuk buasi. And so bila Kak Baiti share point urut untuk buasi, masa tu Ramadan, Kak Baiti buatlah point urut untuk buasi tu. Urutan point untuk buasi. Lepas tu dia buat PM Kak Baiti. Lepas tu dia kata akak sekejap Kak Baiti share, Kak Baiti tunjukkan pada korang. Ni real tau, real. Sebab itulah penting korang kena share, bukan pada pasal forever saja. Forever tu ialah alat kita, wasilah yang kita akan bawa. Tapi kan orang kita kena share ilmu lain, ilmu yang kita ada. Anda kata kalau korang tak ada, korang kena galilah, kena buat. Sekejap ya, Kak Baiti share screen. Conversation Kak Baiti dengan dia. Sekejap ya. Share screen. Okay, start broadcast. Okay, ni Kak Baiti tunjukkan Kak Zaitun Rahmi. Yang ni Kak Zaitun Rahmi ni kan. Nak tahu tak, dia datang pada Kak Baiti, sebenarnya datang daripada lama dah. Sampai sekarang pun dia masih makan produk Kak Baiti. Dan Kak Baiti tak jumpa dia pun. Kak Baiti post barang, maksudnya semua guna online, guna apps kan. Tak pernah jumpa dia, tak ada nak kena siap-siap di rumah dia, tak ya. Sebab dia, walaupun dia duduk kat Damansara je, dekat je ikutkan kan. Dan dia sentiasa komit makan produk forever. Sekejap ya, Kak Baiti tunjukkan mana conversation yang paling awal-awal sekali yang dia jumpa Kak Baiti tu sebab dia ada penyakit. Penyakit. So kalau korang share pasal kesihatan, apa-apalah kan. Ni dia, Pak. Assalamualaikum, saya ada masalah fatty liver dan buah pinggang bocor. Boleh bagi tips tak? Terima kasih. Sebab Kak Baiti share tips tau. Tapi bila share tips dalam TikTok, tak adalah Kak Baiti nak ajak, okay Kak, nanti akak tekan point ni, tekan point ni, tekan point ni. Tak payahlah Kak Baiti nak sharekan. Dah tinggal 10%. Sekejap ya. So Kak Baiti tak ada nak ajar point-point tu semua kan. Dia datang daripada video Kak Baiti. Kak Baiti perasan lah, dia ada respon dalam video Kak Baiti tu buasi. Kak Baiti cerita pasal buasi. Tapi dia, oleh kerana dia dah suka kita, dia follow kita, dia dah ni, so dia akan tanya apa-apa masalah. So bila dia tanya, ada tips tak untuk buah pinggang bocor dengan liver. So lepas tu Kak Baiti pun tak adalah cakap nak pasal-pasal tips. Terus Kak Baiti tunjukkan produk kan. Kak Baiti sekejap ya, Kak Baiti tunjuk. Ni dia package set hati berlemak tu sebab fatty liver kan. Tu Kak Baiti tunjuk produk lah. Kak Baiti tunjuk produk lah. Tak adalah Kak Baiti nak buat tips urut-urut semua kan. So maksudnya bila ni Kak Baiti bagi penerangan kan. Bagi ini semua ada dalam kita punya Telegram tu. Tentang fatty liver, penerangan tentang penyakit hati berlemak. Lepas tu Kak Baiti bagi voice note, bagi penerangan tentang macam mana yang kenapa hati kita tu ada lemak semua tu kan. So banyak voice note jugalah Kak Baiti bagi. Okay, kita sambil tu kita bagi penerangan. Tengok ini, kita Kak Baiti bagi harga asal. Harga dulu ni harga asal. Kalau harga member berapa. Lepas tu kan dia beli apa semua kan. Lepas tu tengok ni nutrition pack. Ni produk-produk yang dia pernah beli. Ni testimoni lah. Ada customer yang macam dia juga. Customer Kak Baiti macam dia kan. Encik ni pun dia ni fatty liver juga. Dan dia dah mengalami ni apa panggil busung. Pakcik ni, encik dah mengalami busung. So Kak Baiti guna testimoni Kak Baiti punya
ahli lain yang ada masalah yang sama, masalah busung, perut dia ni memang keras tau. Kalau dia pegang macam keras lah, dong. Sebab dia kategori busung, cirrhosis nama dia. Okay. So ni package VIP dulu. So alhamdulillah, walaupun tak kenal kan, so apa, lama-lama tu dia jadi VIP kat YT. Ni result darah pun dia bagi kita untuk kita baca result darah dia. Untuk kita dia minta kita kan, tengok berapa RM untuk sebulan terus dia minta produk untuk sebulan terus. Lepas tu terus Kak Baiti sarankan dia produk produk VIP lah, VIP. Dan akhirnya dia beli produk VIP dengan Kak Baiti. Hanya nampak dia beli produk VIP Kak Baiti. Nampak kan, 1,000 lebih masa tu, 1,500 package VIP promo. Gitulah. So maksudnya kat sini ni tengok 1,000 lebih lagi dia beli, 1,000 lebih lagi, 1,000 lebih, 1,120 Kak. Untuk ikhtiar sihat dia, untuk masalah high cholesterol dia tu. Lagi apa lagi? Okay. So itulah dia maksudnya kat sini. Nak beritahunya kalau kita sebenarnya kalau kita buat video personal branding, maksudnya buat video bukan video produk tau. Produk tu penting juga, tapi tidak semestinya produk semata-mata. So kita kena selang-seli video general dengan video video tentang produk tu. Kena selang-seli. Maksudnya video produk pun ada kan, video produk pun kena, video video personal branding pun kena, supaya orang datang pada kita. Biasa video personal branding ni membuatkan orang akan datang pada kita dengan banyaknya, dengan lebih ni dengan lebih dia, sebab dia datang, dia tak nampak kita menjual tahu, sebab kita kita share ilmu. Kita share ilmu. So orang ni kita kena pastikan macam mana kita nak buat video yang membuatkan orang safe. Lepas tu orang boleh share kita punya ilmu kita tu ataupun video kita tu kepada orang lain. Lepas tu orang komen dalam tu, orang save. Bila orang save ni menunjukkan bahawa video kita tu bagus lah, video kita kuat, cukup kuat. So bila kita video kita macam tu, baru kita akan dapat leads. Kita boleh dapat leads, orang PM kita, orang nak beli produk kita. Walaupun kita ni tak siapa-siapa, tak kenal kita pun, kita bukan doktor pun kan. Okay, ini kenapa tak boleh keluar ni? Kalau nak keluar tak boleh pula. Okay, stop share. Sekejap ya, Kak Rati nak Kak Rati punya ni ya. Ya Allah Akbar, dah hilang Kak Rati punya ni tadi. Mana nak cari ya? Sekejap ya. Stop share. Dah okey, dah apa nama dia, dah hilang. Okey, so kita kembali balik kat sini. Personal branding kena buat personal branding, share tips sebenarnya. Tengoklah kepada apa kepakaran anda. Kalau anda rasa anda suka doa, doa pun boleh juga. So doa ni pun dia relate juga dengan kejayaan, relate dengan business. Boleh. Kalau kita suka share doa, tapi kan kena ada DNA kita sebenarnya. DNA maksudnya dia bukan hanya sekadar macam suara ustaz lain, lepas tu gambar lain. Dia kena dalam video kita tu mesti ada DNA kita. Itu mesti ada muka kita, mesti ada suara kita. Kalau tak muka, suara. Kalau tak suara, muka. Kalau dua-dua lagi bagus, membuatkan orang lagi trust kita. Sebab kita at the end kita nak orang trust kita. Bila orang trust kita tu yang dia boleh jatuh duit pada kita tu. So personal branding ni boleh jadi anda kena buat satu video yang tidak kena mengena dengan forever. Maksudnya tidak kena mengena dengan produk forever. Maksudnya dalam video tu tak ada produk forever. Anda present diri anda tu sebagai apa. Itu paling penting So kena fikirkanlah anda suka apa. Macam sebelum ni ada Kak Is tu, dia suka share tips di dapur. Dia suka, contohnya dia ajarlah okey, petua macam mana nak elakkan darah tinggi. So dia tunjuklah pakai kunyit lah, serai lah, apa semua.
Kan, maksud dia buat petua-petua tapi menggunakan alatan di dapur. Lepas tu okey, nak elakkan pada rambut kelimomo, dia buatlah letak kapur lah, letak sirih lah apa benda. So ilmu tu sebenarnya kalau tak tahu, tak pandai, anda katakan macam tak reti lah, saya suka petua tapi tak reti, tak ada banyak petua yang saya belajar. Boleh cari kat dalam Google, boleh cari Google, boleh cari kat ChatGPT, ataupun boleh cari dekat dekat dalam TikTok tu sendiri. TikTok sendiri tu ada. Kita type je petua kan. Contohnya kat sini, klik sekali lagi. Contohlah, ini contoh. Kita stop share. Sekali lagi ya. Stop share ni. Stop share. Banyak-banyak stop share korang. Mesti pening korang kan. Sebab kat sini nak kena buka skrin kat sini. Kat sini kat sini nak buka skrin dekat dalam dalam TikTok ni. Bagi siapa yang tak tahu, yang tak ada idea nak cari kan, sebenarnya sebelum ni kalau Kak Is tu pun dia tak ada idea juga nak buat. Tapi dia nak buat apa kalau dia nak urut-urut, dia tak pandai juga. At least dia tu si rumah. So dia Kak Bati suruh dia cari dalam TikTok. So dalam TikTok ni, ya. Ni pun Kak Bati punya tadi. Ni contohnya kita cari. Kalau kita suka petua, korang sayang tak gambar dalam phone korang? Memori penuh, nak delete sayang. Tak delete pula phone lag. Lama-lama gambar penting tu. Kita cari kat sini petua. Petua. So kat sini petia pula. Petua. So kat sini banyak. Bila listkan macam ni kan, listkan petua-petua ni, maksudnya ini yang paling banyak orang cari. So maksudnya kita punya CEO kita dah kenalah. Ini petua yang paling banyak orang cari. Yang ni kedua, ni ketiga, keempat. So kita boleh ambil apa petua-petua daripada ni yang dah listkan. So kita ambil kita klik. Lepas tu kita boleh tengok mana yang paling tinggi view dia. Ni dia. Contohnya petua turunkan darah tinggi ni. Silon ke dalam cawan, tuangkan air panas. Kulit kayu manis. Untuk lebih sedap dan berkhasiat, tambahkan madu. Madu. Boleh pakai madu forever. Kacau dan minum bila suam. Amalkan setiap pagi. Petua untuk turunkan tekanan darah tinggi. Masukkan kulit kayu manis Silon ke dalam cawan. Kulit kayu manis, air panas, madu. Pakai madu forever. Macam tu kan. Sambil-sambil tu. So masuk kat sini, kita boleh tengok berapa view dia tinggi. Yang ni petua ni, mungkin petua ni orang urut ni. Darah tinggi turun dalam 10 minit. Ini petuanya. Okey, letakkan tapak tangan ni dekat. So kita ambil petua mana yang kita nak, yang senang kita ikut. Tapi jangan ambil video orang ni. Kalau kita ambil video ni, kita repost, ambil video kita download, lepas tu letak kita punya ni, salah, nanti kena ban kita punya TikTok tu. So kita ambil idea dia, ambil konten dia, tapi kita guna suara kita, muka kita. Gitu. So tak ada masalah. Orang ni pun takkan sue kita. Awak ambil petua saya, ambil saya punya konten. Takkan ada. Tak ada orang akan sue punya. Okey? So sebenarnya orang ni pun saling meniru sebenarnya, meniru. So kita boleh ambil je petua-petua yang ada dekat sini, kita gunakan. Dan bila kita dapat prospek tu, nanti bila dapat dalam kita punya WhatsApp, kan dia buat WhatsApp kita, janganlah kita pula nak menunjukkan petua-petua di dapur tu, tak payah. Terus je tepek set darah tinggi. Macam tu, aloe vera, minyak ikan, pollen, vitamin C. Lepas tu kita bagi dia punya manfaat dia. Lepas tu kalau anda kata saya minta maaf kalau dia kerik-kerik kan, dia kerik-kerik, boleh cakap agak-agak berapa bajet yang dia ada. So kita boleh arrangekan ikut bajet dia. Gitu. Tu cara dia. So maksudnya kena buat. Boleh hilang tau kalau phone rosak. Korang guna je. Kalau tak suka petua, macam Kak Wati urutan. Tapi Kak Wati adalah ilmu Kak Wati sendiri kan. So boleh juga urutan lah kan, ataupun apa, doa. Tengok doa memudahkan segala hal. Doa untuk menurunkan darah tinggi pun ada. Doa solat, doa untuk anak-anak, doa pembuka rezeki, doa rezeki. Kalau kita nak spesifik pada rezeki, supaya kita nak relate pada bisnes kan. Doa rezeki tak putus, doa rezeki duit tak sangka, doa rezeki lancar melimpah. Boleh je ambil doa-doa macam ni.
So kita baca dan kita pakai muka kita sendiri pun boleh juga, sebab kita punya tim pun ramai yang buat doa-doa ni ya. Okey, boleh tak? Anda kata anda suka senaman. Senaman kepiskan perut. Nak buat senaman kepiskan perut, senaman kecilkan peha, pinggul. Tapi ni anda kena buatlah action tu kan. Kan kena buatlah, kena tunjuklah macam mana nak senaman tu kan. So kena nongeng-nongeng sikit lah kan. Tapi kalau orang lelaki okey lah kan. Orang lelaki okey. Kalau perempuan takut ni halal kan, tak sesuai. Tapi kalau suka it's okey lah kan. Selagi menjaga aurat tak apa. So masuk kat sini kena buat personal branding ni. Kena buat personal branding. Barulah orang akan KLS tu ya. KLT tu. KLS pula KLT. Okey. Faham tak? Setakat ni faham ke? Kita kembali balik kat sini. Sekarang berapa? 41. Okey, lepas tu kena name, contact name listing. Yang ni macam Kak Wati ada share dalam grup kita tadi kan. Kena ada contact. Faham Cik Jeffrey kan? Okey, Cik Jeffrey suka apa Cik Jeffrey? Boleh tak tulis kat ruang chat? Tulis kat ruang komen tu, ruangan chat tu Cik Jeffrey suka apa. Boleh tak share? Kita boleh troubleshoot kat sini juga. So anda kata kalau suka cerita pasal bola kan, petua, tu suka Jeffrey kan, petua. Terpulang petua orang lelaki macam mana, petua kedai dapur ke kan, ataupun petua-petua apa-apalah kan. So boleh gunakan petua tu, tarik customer untuk dalam grup kita, dalam kita punya. Sebenarnya petua ni sebenarnya bila kita dia senang lebih viral tau. Petua ni, petua ke doa ke, ataupun maksudnya apa-apa yang bukan tentang bisnes, atau bukan tentang produk. Sebabnya kalau kita ada produk, nanti orang anggap kita menjual, tapi tetap kita kena akan ada video pasal tu. Tapi kita jangan expect video produk tu boleh menarik customer. Video produk tu lebih kepada nak bagi tahu pada customer kita, audience kita tu, bila kita dah buat video petua ke, video doa ke, video urut ke, macam kat Wati kan, video senaman ke, video macam Acajang cerita pasal tumbuhan ni untuk boleh turun darah tinggi, tumbuhan ni boleh turunkan kecil manis. Acajang suka macam tu. Terror betul dia pasal pokok kaduk lah, pokok apa, nama-nama jenis pokok kan. So Acajang kan dia ada kebun kan, dia suka berkebun. So dia tunjuklah apa yang dia tanam kat kebun dia tu. Acajang special kat situ. So tapi semuanya merujuk kepada kesihatan akhirnya kan. Maksudnya semua akan membawa kepada kesihatan, sebab kita nak jual produk tu. So betul-betul benda-benda konten macam ni dia akan menarik banyak audience masuk dalam kita punya TikTok page kita tu, page TikTok kita tu. So bila audience dia masuk TikTok kita, dia nampak rupanya kita ni buat produk forever. Situlah baru dia trust dengan kita. Baru dia tahu kita ni coach produk, coach detox ke apa. Cuma kita nak collect mereka tu. Tapi kalau kita nak depends kepada video yang produk tu, memang susah sikit nak FYP. Ya susah sebab dia menjual kan. Unless kalau kita ni buat buat live. Buat live tu boleh. Buat live tu memang kita boleh memang terus jual je. Tapi itu pun buat live tu membuatkan orang yang yakin kita kan. Bila contoh kita dah dapat prospek, orang yang prospek kita masa live, itu pun kita nak kuatkan dia, nak bagi dia percaya kita kena share juga betul-betul supaya dia nampak kita ni berbeza dengan ejen-ejen lain. Kita ni ada ilmu lain. Gitu ya. Okey. So kita stop dekat situ kan. Dekat personal branding ni kita pergi name listing. Okey, bila dah nampak dah buat personal branding, dah ada prospect tu, kita buat listkan name listing kita tu. Okey. Lepas tu kalau boleh buat live. Lepas tu sekarang ni kat Wati kena submit SSM. Buat SSM sebab anda kata kalau korang tak ada kekuatan nak bercakap pasal bisnes. Sebab nak cakap pasal bisnes ni sebab kita pun tak faham lagi GP, takut nanti orang tanya M&M ke kan. Takut orang tanya macam-macam kita ni. So kita ni lebih dekat dengan produk. Sebab ni produk ni kita dah makan kan, kita dah tahu. Senang sikit nak belajar lah tentang produk ni. So tu yang kalau nak buat live kat TikTok tentang produk pun sangat bagus, sebab dia boleh hard sell, boleh terus jual je kalau live tu.
Gitu ya. So yang ni kena ada kaedahnya, masuk kena submit SSM. Kak Baiti pun alhamdulillah dah approve dah SSM Kak Baiti, tinggal nak buat live je. Lepas tu kena meriahkan bagi makan dalam kolam user dan juga bisnes. Ni kalau anda kata anda sudah ada kolam, ataupun anda sekarang ni kan dalam grup anda, dalam grup sihat forever together tu kan, grup produk tu, bila anda dah masukkan downline dalam tu kan, anda dah ada team, anda pun kena aktif dalam tu sebenarnya. Kak Baiti macam mana Kak Baiti boleh banyak downline kan, sebab Kak Baiti sendiri dalam team Kak Baiti pun Kak Baiti aktifkan diri, maksudnya dalam grup tu Kak Baiti aktifkan, hantar info-info. Kita kena tonjolkan diri kita di depan kita punya team tu, supaya team kita tu nampak kita ni wujud lagi kan. Dan diorang pun semangat jugalah, bila kita semangat share, diorang pun akan semangat nak guna barang. Kalau kita semangat share, diorang pun semangat nak buat bisnes. Macam tu. Okay, follow up ni sebenarnya adalah set hantar posting ke FB, IG, status semua tu, itulah teknik follow up. Follow up ni maksudnya kita nak reach customer kita tu. So kita kena nak reach, so kita kena hantar posting. Okay, check KPI. Yang KPI tadi apa tadi? Yang tadi kan 3 benda tu, 30 prospek, lepas tu 10 sharing dengan 5 follow up. Okay, lepas tu masuk kelas, upgrade ilmu, contact upline. Upline ni kena contact selalu. Kena contact, kena selalu berhubung. Kak Baiti suka sangat kalau siapa contact upline, upline maksudnya contact Kak Baiti, tanya macam-macam. Bila tak tanya tu mesti Kak Baiti tahu ni tidur tak ada buat apa-apa kan. Bila tak ada buat apa-apa tu mesti dia senyap. Tapi bila dia selalu bertanya tu bermaksud dia selalu jumpa orang, dia selalu buat silap. Bila dia selalu buat silap, bermaksud dia selalu akan belajar. Dia akan sentiasa mengasah diri dia. Macam pensel kan, di asah-asah kan, lama-lama tajam juga. So bagi siapa yang banyak buat silap tu, Kak Baiti lebih suka orang buat silap compare tu orang tak buat apa-apa langsung. Okay, lepas tu ni check KPI harian ya. KPI harian tadi 3 benda tadi tu. Lepas tu buat aktiviti ikut sistem, bukan ikut mood. Okay, lepas tu aktiviti yang konsisten dan membina tabiat seorang leader. Ulang semua proses ni kan selama 30 hari. So income adalah hasil, aktiviti adalah punca. Kalau punca dijaga setiap hari, hasil akan datang. So sangat best ayat ni. Okay, so alhamdulillah, ni sajalah slide untuk 1 dan 30 Nanti next kita akan belajar pula. Setelah habis, nanti next kita akan belajar 31 dengan 60. Apa pula? Lepas tu nanti 60, 61 sampai 90 hari. Okay, yang pertama buat ni dulu kan. Sebab ini pun tak settle lagi kan. Dekat bahagian sini penyakit ni tak settle lagi, tak reti lagi kan. Lepas tu manfaat produk, paling penting juga. Apa tugas-tugas produk ni pun kena difahami juga ya. Okay, so itu saja daripada Kak Baiti. Ada tak siapa-siapa yang nak faham, nak faham, nak soal? Ada sebarang pertanyaan tak? Sebarang pertanyaan ataupun nak soal apa-apa ke, tak faham ke? Ataupun apa-apalah, apa-apa soalan. Ada tak? Ada, tak ada? Tak ada soalan. Ada tak soalan? Siapa nak soal? Tak ada. So kalau tak ada kan, so kena buat aktiviti lah seperti yang kau cakap tadi ni ya. Kena ingat balik apa KPI kita setiap hari, kena ingat balik apa aktiviti yang kita kena buat setiap hari ya. Kena buat aktiviti offline juga, online juga. Online pun kena buat sebenarnya. Untuk orang baru kan, ataupun orang lama tapi yang tak pernah buat benda ni. Untuk 2 ke 3 bulan pertama ni kan, korang sebenarnya kena buat dua-dua sekali, offline juga online. Macam Kak Baiti dah tak perlu buat offline sebab satu, Kak Baiti dah pernah menghadapi fasa offline dulu. Satu lagi, bila Kak Baiti dah banyak sangat prospek online ni, so Kak Baiti fokus pada online je. Online, maksudnya Kak Baiti buat marketing tu melalui online. Macam korang kena buat marketing melalui offline dan juga online. Terutama sekali orang baru. Sebab apa tahu? Sebab untuk orang baru, Kak Baiti ada cakap dalam grup tadi kan, untuk orang baru yang baru sign up kan, untuk 2 bulan pertama ni kalau boleh sambil buat online, maksudnya hantar WhatsApp story dekat FB ke, dekat IG ke apa kan,
dekat TikTok ke semua tu, pada sama korang follow up, korang post prospecting, jumpa saudara mara, adik-beradik. Ni jumpa ni bukan hanya sekadar, bukan nak closing, bukan. Kita jangan expect nak closing dia. Bukan expect kata macam nak close dia, nak ni. Korang kena ada mindset yang kita pergi jumpa diorang tu, kita buat demo ke, kita buat slide GP semua tu kan, bukan untuk closing dia. Kena ada mindset macam tu. Kita buat untuk kita mengasah skill bercakap. Kita jumpa dia supaya kita nak dia, kita present, nanti dia bagi respon, nanti kita nak belajar daripada respon dia tu, dari feedback dia tu. Dia faham tak faham? Andai kata kalau kita macam Kak Wati, first orang yang Kak Wati bila Kak Wati tahu tentang demo kan, first orang yang Kak Wati present lah Kak Papa Berry. Masa tu kena ketawa, kena disaitankan. Kena disyaitankan. Apa kau buat ni setan? Itu Papa Berry cakap kat aku kan. Lepas tu kan, sebab apa? Sebab tak menjadi. So itu pengajaran Kak Wati pertama. Okey, tak apa, aku buat kali ni lebih bagus kan. Lepas tu Kak Wati jumpa mak mentua Kak Wati. Kak Wati present tu sebenarnya bukan nak close je, tapi nak so daripada pertama tu Kak Wati belajar lah. Patut tak menjadi Kak Wati punya demo. Kak Wati pakai bihun. Maksud tak ada bagi, ada bihun. Lepas tu Kak Wati tersilap beli betadine. Kak Wati bukan beli betadine, bukan Providon. Kak Wati beli ubat kuning. Ubat kuning. Dia betadine ni ada dua tau. Satu ubat kuning, satu ubat macam biru, kebiru-biruan. So Kak Wati terbeli ubat yang kuning tu. So tak jadi. Lepas tu Kak Wati okey, demo Maggi tak jadi. Okey, Kak Wati buat demo Omega pula. Kenapa ni tak kecut-kecut ni? Rupanya Kak Wati pakai air sejuk. Air sejuk kowe tu. Memang tak lah. So bila berjadi macam tu, tak jadi kan, siap kena ketawa lagi dengan lelaki sendiri kan. So Kak Wati belajar lah. So untuk second presentation tu Kak Wati buat dekat mak mentua Kak Wati. Kak Wati buat dekat kakak ipar Kak Wati. Lepas tu kan Kak Wati ni kalau pergi lepas tu kita ada kendara kan, ada kendara lah, ada sambutan hari jadi lah kan. Kak Wati bawa set demo tau. Kak Wati bawa set demo. Memang Kak Wati siap. Kak Wati memang kata nanti Kak Wati nak buat demo lah. Lepas selesai makan, Kak Wati nak buat demo. Tapi Kak Wati buat demo bukan nak jual. Kak Wati just nak present, nak memperkuatkan diri kita, nak bercakap dekat depan orang tu. So nak apa macam ni nak memecah tembok kemaluan. Nak memecah tembok malu tu. Gitu. So bila kita boleh atasi semua tu kan. Tapi memang tak ada yang beli. Memang tak ada yang beli. Tapi mak mentua Kak Wati dia belilah sebab tak tahu kalau dia beli sebab nak jaga hati kita kan. Tapi dia belilah juga mak mentua Kak Wati dengan kakak ipar Kak Wati. Dia beli kan. Tapi bukanlah di VIP pun, dia beli sekadar nak makan sebab nak ikhtiar sihat kan. Tapi kita mindset Kak Wati tu masa tu ialah Kak Wati nak mengasah skill. Kak Wati nak cakap tu, nak cakap, dan adakah Kak Wati present tu dia orang faham kan. Kadang-kadang kita kelang kabut semua tu, kita situ kita akan belajar macam nak manage keadaan kelang kabut kita tu. Macam mana kita nak manage, contohnya kita dah tertumpah ni kan, tumpah banjir semua tu kan, tapi kita buat relax je. Lepas tu agak dia orang pun cakap agak macam ni kot cara present dia orang, memang kena bayar banjir, memang kena tumpah ni. Kan punya kita relax, punya kita macam boleh manage kan. So situlah kita, tapi kita belajar lah. Ya Allah, sampai kelang kabut, sampai ketiak basah, ya Allah, sampai habis peluh jantan semua keluar tiba-tiba kan. So benda tu kita kena asal, benda tu kita kena belajar sendirilah. Untuk sebab tu kita kena anda kena pergi dekat orang-orang terdekat, bukan untuk jual tapi untuk anda meningkatkan kemahiran, untuk polish skill anda tu. Ya, so kita kena ada mindset macam tu. Kalau dia beli, alhamdulillah, bonus untuk anda. Kalau tak beli, it's okay, no hard feeling. Sebab kita bukan nak beli. Sampai Kak Wati cakap tau, Kak Wati bukan nak jual, Wati nak present je. Tapi Wati bagilah rasa kan. So bila dia dapat tu, dia kata macam mana, kita macam seronok tau. Betul lah, ya Allah, tak sangka aku buat ni menjadi. Maksudnya betul lah, ada orang ada masam-masam, ada orang sepahit, ada orang sepayau. Betul lah. Sebab kita makan, kita rasa masam kan. So kita tak jumpa ada ke orang rasa payau, ada ke orang sepahit. So kita kena belajar juga. Kita sebelum kita nak jual barang, kita kena love dengan barang kita ni. So kita kena love, kita kena percaya memang benda ni memang ada rasa masam pahit payau.
Tapi kita nak makan saja, kita seorang, kita rasa masam. So kita tak jumpa orang masam payah-payah tu kan. So that's why kita nak jatuh cinta dulu dengan produk kita ni, kena nak kenal. Nak kenal dia betul-betul, kita kena menggunakan dia. Kita kena buat demo, kena tunjuk. Lepas tu kita itulah kita nak asah diri kita ya. Bila korang dah buat macam tu yang membuatkan bila korang bercakap kat live, korang jadi berani. Korang jadi macam tak takut nak buat live ke, tentang produk ke, tentang bisnes ke. Korang jadi macam tak adalah berlaku anxiety tu kan. Kan, jadi sebab apa? Sebab kita dah biasa bercakap dah dekat depan saudara mara kita. Kenapa kena cakap depan saudara mara? Sebab nak cakap dengan depan saudara mara, dengan bercakap dengan orang yang tak dikenali lebih susah tau, dia tak dikenali. Kan kalau depan saudara mara, at least dia boleh lah hormat kita juga kan. Cepat-cepat. Senang. Kita panggil. Kita dengar Kak Yus cakap ni. Cepat-cepat senang korang. Macam tu kan. Adalah ada orang macam nak support kita sikit kan. Gitu. Lepas tu membuatkan kita jadi semangat sikit. Kalau kita nak tunggu cakap kat khalayak ramai ataupun nak tunggu orang stranger, kita jadi lagi takut sebenarnya. So tu yang korang kena buat ya. Kena melatih diri tu. InsyaAllah kalau korang buat kan, Kak Baiti pun sama juga macam dulu. Kak Baiti pun takut, tapi bila kita asah bakat kita, kita asah skill kita, keyakinan kita tu, lama-lama insyaAllah kita akan berjaya juga. Macam Kak Baiti, masa Kak Baiti buat dekat rumah kakak ipar Kak Baiti, masa tu ada mamak saudara, Papa Berry semua kan. Memang tak ada yang beli, tak yang beli, memang orang bertanya, tapi setakat itu je lah kan. Tak apa, rupanya Allah nak ganti yang lain tau. Allah nak ganti orang lain datang pada kita yang tak dikenali ni, yang ramai 3,000 orang ni, orang-orang yang bersama Kak Baiti ni ialah orang yang tak dikenali, mendatang tu. Padahal kita buat demo tu dekat orang lain yang kita kenal tu, yang saudara mara kita. Sebenarnya itulah rahsia rezeki yang Allah nak bagi tuan-puan. Yang Kak Baiti yang mana Kak Baiti belajar lah kan, sebab Kak Baiti dah involve dalam bisnes ni dah lama. So Kak Baiti dapat rasa kan, dapat tahu teknik ataupun taktik Allah nak bagi rezeki pada kita. Kita boleh belajar kan daripada pengalaman kita sendiri. So Allah akan bagi pada kita bila kita dah bersedia, dan Allah akan hantar pada kita orang yang tepat. Dan anda kata kalau kita tak dapat, korang kena bersyukur, sebut Alhamdulillah. Sebab boleh jadi orang tu tak tepat untuk korang. Orang tu boleh jadi susah untuk diurus. Korang susah urus dia nanti. Kalau dia masuk dalam tim korang pun, nanti korang pening. Kak Baiti selalu anggap macam tu kan. Kak Baiti selalu anggap macam tu. Alhamdulillah, kalau aku tak dapat close dia, bermaksud boleh jadi dia tak bagus untuk aku. Mungkin dia bagus untuk orang lain, tapi tak bagus untuk aku. Aku boleh tak boleh handle. Nanti dia lagi peningkan kepala otak aku, lagi membuatkan aku punya energy lagi down, lagi membuatkan aku pening kan. Banyak komplain sebagai contohnya lah. So kalau kita dapat tu, bermaksud Allah memang dah hantar kita pada orang tu lah, kepada kita kan. So kita kena hargai, kita kena ajar, kena terima betul-betul lah. Okey, tapi kalau korang tak dapat, buat tak dapat, orang ni kita promote tak dapat kan, itu belum tiba masa lagi. Pertama sebab mungkin kita sendiri belum bersedia kan. Allah nampak kita belum cukup bersedia untuk memikul tanggungjawab mendidik ataupun membimbing dia, ataupun Allah nak selamatkan kita daripada dia. Sebab Allah tengah susun kita orang lain yang terbaik. Macam tu. So korang kena belajar. So bila Kak Baiti, lepas tu satu lagi yang ketiga, Allah akan bagi pada kita kan lebih banyak lagi pada apa yang kita expect. Contohnya kita tengah promote, contohnya Kak Baiti kan promote pada mak-mak saudara Papa Berry kan. Promote pada mak-mak saudara Papa Berry ni, tapi tak siapa yang nak join. Tak ada siapa yang nak beli pun masa tu. Rupanya rezeki kita ke tempat lain. Sebenarnya Allah nak bagi kita rezeki kan tempat lain tu, tapi nak tengok kita punya tindakan kita kat sini. Kalau kita tak buat, alamatnya rezeki kita pun terputus. Tak dapat. Sebabnya kita belum bersedia menempuh lagi menempuh lagi lah ujian kat situ. Sebab itulah kita tak dapat orang ni. Macam itulah Kak Baiti selalu fikir macam tu. Sebab itulah bila Kak Baiti buat kan, tak dapat kan sekali, tengok orang lain yang dapat mesej Kak Baiti. Gitu. So itulah Allah yang buat semua ni ya. So kita kena percaya yang rezeki datang pada Allah. Tugas kita adalah kita sampaikan je. Kalau tak dapat orang tu, bermaksud memang tu rezeki kita dekat orang lain. Allah tengah susun rezeki yang lebih baik. Okey, so yang lama pukul 11. Okey, ada siapa-siapa nak bertanya, nak ada yang tak faham ke? Kalau tak ada kan, okey, kalau tak ada, so kita
pun kita bersurai kan. Kak Wati nak doakanlah semoga semua dikurniakan rezeki yang mencurah, dipermudahkan ya. Diberikan kekuatan, kegigihan untuk belajar kan, dan dikurniakan kesabaran untuk belajar tentang produk tentang produk, tentang bisnes. Kena rajin masuk kelas. Kalau tak dapat masuk kelas secara live, kena tengok ulangan. Kena ada satu komitmen untuk kita sendiri upgrade ilmu. Kita doakan juga semoganya semua dikurniakan skill yang mantap, skill yang best. InsyaAllah satu nanti korang akan sampai juga pada tempat-tempat mana yang Kak Bati pernah sampai. Kak Bati pernah sampai dekat manager, Kak Bati pernah sampai kat supervisor, Kak Bati pernah sampai kat manager, Kak Bati pernah sampai dekat follow to drive. InsyaAllah korang boleh sampai juga satu hari nanti kat situ. Okey, so itu saja daripada Kak Bati. Yang baik itu datang pada Allah, yang buruk itu datang pada kelemahan Kak Bati sendiri. So kita tutup majlis kita dengan kitab dengan tadbir kepada suratul As. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.